Ini kisah zaman tori, ada pujangga pantun puisi. Kisah lama, tukang misi, cerita tak pernah kerigusi. Dari sampan ke haluan, merintanya sesat jalan. Timba ilmu jadi bekalan, sopan santun dikekalkan. Kucing lari, perut lapar, tumpah dalam kapal laut. Karena kening atas mata, mesti disayang tas bulu. Ada kisah tuna dan darah, putra mana dalamnya ramah. Bukanan teristi asap cakaran harimau. Panglima libatkan bagi setiap anak seri bergema. Halangan tiba kita tempuh bersama. Cekak pendekar tak pernah rasa gentar. Barat ke timur, selatan ke utara. Cinta putih santi garis Laksmana. Teruskan perjalanan Tuan Hamba. Penat berehat tu. Penat. Buaiku laju, pohon beringin, tegaknya tinggi. Okey, kenapa orang dia? Oh, suara tu. Tuan Abang tahu. Ya. Ron! Penghibur aku. Ron! Laju, laju, buaiku laju. Aku anak yatim piatu. Laju. Boleh tak jangan menyanyi lagi? Alamak. Macam pontianak. Kenapa? Suara hamba tidak sedap ke? Sedap. Tapi kalau tak nyanyi lagi sedap. Suara Tuan Hamba telah mengganggu orang kaya muda istana sedang beradu. Orang kaya istana? Kami sedang memburu. Jangan sampai Tuan Hamba diburu. Lebih baik Tuan Hamba diam. Mari. Betul. Maafkan hamba. Ya. Hamba takkan menyanyi lagi. Baiklah. Nanti dulu. Hamba bukan pegawai istana. Hamba tak ada kaitan langsung pun dengan mereka. Hei. Apa teruk sangat rupa Tuan Hamba ni? Maafkan hamba. Mengapa begini jadinya rupa Tuan Hamba? Siapakah gerangan Tuan Hamba? Hamba bawang merah. Tuan hamba? Hamba Kelembai. Sang Kelembai. Hamba seorang pengembara, membaiki salah dan silap yang lama. Kelembai. Hamba ini sepasang kara. Tiada ibu, tiada bapa. Sejak kematian bapa hamba, kakak tiri hamba kahwin dengan sultan. Ibu hamba pula lari ikut bangla jual kapet. Tinggallah hamba seorang-seorang kat sini. Oh, begitu. Sepatutnya hamba yang berkahwin dengan sultan, bukannya si putih tu kakak tiri hamba. Kenapa pula begitu? Patutnya Tuan Hamba bangga. Kakak Tuan Hamba dah jadi orang berjaya. Dah jadi pemaisuri istana. Mana boleh begitu? Hamba yang bercita-cita untuk kahwin dengan orang kaya istana, bukannya dia. Dari sifat yang Tuan Hamba tunjukkan, dah jadi cermin kepada siapa diri Tuan Hamba sebenarnya. Tuan Hamba pernah tengok cermin? Rumah hamba mana ada cermin? Oh, patutlah. Bentar ya. Hamba ada sesuatu.
Nah. Ya. Ya. Ini dia dulu. Nah. Ni rupa hamba. Buruknya. Tahu tak apa? Dah lah rupa buruk. Pak. Suara pun tak merdu. Pak. Ya ke Kelembai? Hamba ingatkan selama ini suara hamba sedap dan merdu. Hei. Itu namanya syok sendiri. Kelembai, masih bolehkah hamba perbetulkan diri ini? Ya. Dalam hidup kita ni hanya kita sendiri je yang boleh mengubahnya. Bagaimana caranya Kelembai? Kalau tuan hamba betul-betul nak, hamba boleh bantu. Kelembai sudi menolong hamba? Kelembai, cepatlah. Kelembai, inilah rumah hamba. Allah. Ini rumah ke kapan? Alah, Kelembai, hamba manalah reti mengemas. Ibu hamba retilah mengemas semua ni. Hai, makin lama makin teruk pula ni. Kalau begitu tak apalah. Hamba tak boleh tengok bersepah-sepahnya ni. Hamba sakit mata. Hamba tak reti nak duduk macam ni. Tak apa, biar hamba yang kemas. Kelembai nak tolong hamba mengemas? Hai. Seronok nampak. Baiklah. Kalau macam tu, Kelembai mengemas rumah, hamba sediakan makanan. Bolehlah. Ai. Wah! Cantiknya rumah hamba, si Kelembai. Kemasnya. Terima kasih, Kelembai. Terima kasih. Cantik bukan? Inilah baru disebut rumah. Hamba dah mengemas ni. Ni, hamba pun dah sediakan makanan. Cantik. Mari kita makan. Makan. Kelembai, makan. Hamba jilat. Hamba jamah sikit. Please. Ini yang dikatakan masak. Ini bukan masak. Kalau ini masak tak ada siapa yang enggak. Anak raja. Anak Dayak pun tak enggak. Teruk sangat kamu ni bawang merah. Hamba tak tahulah nak kena buat apa ni. Macam inilah ya. Dua perkara hamba nak ajar tuan hamba. Pertama, tuan hamba mesti belajar memasak. Ini bukan masak. Yang kedua, tuh, rupa paras tuan hamba tu, itu pun kena dibetulkan. Kalau masak dah elok, rupa paras macam itu, tak ada siapa yang berselera. Kelembai. Suara hamba? Hamba masih mahu menyanyi, Kelembai. Menyanyi? Boleh. Kita cubalah. Tengok betapa teruknya. Cuba sebut. Kelembai.
Mega. 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 Hei, Kelembai, tadi malam tidur kat mana? tidur kat tempat yang lebih aman. Ni dari mana ni? Hamba baru lepas mandi. Ini baru selesai mandi ni. Macam sama je mandi tak mandi. Hai, teruk sangat dah kamu di bawah merah. Kamu tunggu situ diam. Tunggu. Lain macam kali ni. Dengan tekan tangan dia paginya. Ha. Ambil. Apa ni? Pegang. Baik. Tengok saudara tu. Ini namanya sabun. Untuk menghilangkan segala hitam, kusam. Untuk putihkan kulit. Ini namanya shampoo. 3 dalam 1. Luruskan rambut, buang kelembomo, buang kutu dan segala kehidupan yang ada dalam rambut tu. Yang ni pula? Oi, sebelum pakai jangan buka mulut, tutup. Allah. Gegar bulu hidung tahu. Ini namanya komo mulut. Untuk mulut tu, hilangkan bau baeng. Kelembai. Terima kasih, Kelembai. Terima kasih. Baik. Hamba mandi dulu ya. Sila. Harus ke hamba dengar kata-kata Kelembai? Kalau tak menjadi, bagaimana? Kalau hamba tak cuba, hamba tak tahu. Cuba je lah. Pak. Baiklah. Buat apa tu Kelembai? Sekarang hamba tengah buat persediaan untuk memasak. Sak. Wah, macam inilah bau rupa orang. Kalau tidak macam musang. Terima kasih Kelembai, tolong merah. Sama-sama. Kita nak buat apa ni? Hari ni kita masak lomak cili api. Masak lomak cili api? Kuning elok. Sekarang, apa kata tuan hamba rasa makanan yang tuan hamba sendiri masak? Jangan begitu. Tuang aja. Lupa dah elok. Cukup? Lagi? Cukup. Kelembai, hamba makan dulu ya. Silakan. Sedap. Allah. Kenapa? Pedas ke? Nah. Kenapa? Kenapa, Mega? Jangan macam ni, Mega. Takkan makan macam ni. Kalau pedas minum air, Mega. Kelembai, hamba tak pernah makan makanan sesedap ini, Kelembai. Allah. Hamba tak pernah lama hamba tak makan makanan sesedap ini, Kelembai. Alhamdulillah. Yang tu tak boleh tu. Sampai habis tuan hamba kerjakan masakan ni. Sedikit pun tak tinggalkan pada hamba ya. Alah, maafkanlah hamba, Kelembai. Sedap sangat. Tak apalah. Janji sekarang ni tuan hamba dah pandai memasak. Betul? Betul. Itu hamba percaya. Macam mana dengan suara hamba pula, Kelembai? Hai, satu-satulah. Sabar. Nanti hamba ajarkan ya. Ting ta ta ting 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 ta 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 ting 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 ta 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 ting ting
Kating. Apa benda ni, Oi. Kelembai? Ranjat hamba. Ha? Duduk. Ini namanya tab pencetak. Tab pencetak? Tab pencetak. Tab pencetak? Ha. Untuk buat apa ni? Ini gunanya untuk mengajar tuan hamba menyanyi. Untuk suara hamba? Begitulah. Hamba tengok hamba dah siap dah tu. Hamba tekan. Nampak tak? Dah siap. Tuan hamba buka, tuan hamba baca. Tatik. Melayang. Sabar. Tating tak. Ting, ta, ting. Tating, takating, ting, tating. Ting, tating, tating, katak, ting, ting, kating. Apa ni, ting, tating? Lagu lah tu. Lagu ting, tating, kating, takating, ting, ting, tating. Dah memang lagu dia macam tu. Tuan hamba. Tak reti lah. Dah sini dengar elok tuan hamba mengajar. Ikut ya. Ting ting tang ting tara ting tika ting tang ting. Ting, ting, tan, ting. Tempo jaga. Mula suruh ikut apa hamba ni. Ting ting tang ting Ting, ting, tang, ting. tara ting tika ting tang ting. Tarat, ting, teke, ting, tan, ting. Dah sekali. Sikit-sikit masih kentak ya. Ting ting tang ting tara ting tika ting tang ting. Hamba rasa gembira melihat ketekunan dan semangat Bawang Merah sekarang. Dan hamba merasa terharu di atas perubahannya sekarang. Hamba rasa terkesan dengan kata-kata Sang Kelembai. Tapi itu bukan tugas hamba. Tugas hamba hanya mendakwa saja. Tapi hamba terfikir, bolehkah Bawang Merah ini berkahwin dengan anak raja? Tarat, ting, taka, ting, tang, ting. Dah. Hamba dah rakam. Bagus. Makin sedap nyanyinya sekarang. Menyanyi sudah. Tapi hamba nak tanya satu perkara ni. Apa dia? Tuan hamba pandai mengaji? Mengaji? Bolehlah, Kelembai. Tapi hamba dah lama dah tak mengaji. Hamba dah agak dah. Hamba tengok muka pun hamba tahu. Hamba bergurau. Mulai hari ni, tuan hamba kena banyak mengaji. Sebab mengaji tu latihan yang paling baik untuk pernafasan. Kenal Syarifah Aini? Tak apa. Baiklah, kalau macam tu, hamba akan cuba mengaji. Bagus. Wah, inilah kalau orang istana nampak, mata pun jadi terbeliak. Terima kasih, Kelembai. Sama-sama, Bawang Merah. Hamba ada sesuatu yang hamba nak berikan kepada Bawang Merah. Apa dia? Dah sampai. Kelopaknya 5 warnanya merah, letak di kepala cantik terserlah. Kelopaknya 5 warnanya putih, letak di dada hati pun bersih. Ingat, ini bunga raya, bunga kebangsaan kita. Terima kasih, Kelembai. Jasa baik budi Kelembai takkan Merah lupakan. Hamba hanya melakukan tugas hamba. Yang penting sekarang ini, tuan hamba dah berubah. Hidup dah semakin baik. Dan insaf dan lupa segala kesilapan silam. Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah
Menyapa kami, kami berdoa. Sedap kan suara dia? Menolong Kamu tahu apa aja orang dia. bertiup. Kawan. Kawan. Apa tu orang dia? Bayu, laju, laju, buaiku laju. Akulah anak yatim piatu. Laju, laju, buaiku laju. Pohon beringin, daunnya rindang, akar berjalur cecaka bumi. Hatiku ingin hidup gemilang, nasib malam suratan diri. Hidup aku tidak beribu. Akulah anak yatim piatu. Sedap suara Tuan Ba. Siapa nama Tuan Ba? Nama hamba Bawang Merah. Oh, nama hamba Mamu. Orang kanan orang kaya istana. Tengku Musa. Hamba yang keempat. Bukan dah tinggi. Ini kisah dramatori, ada pujangga pantun puisi. Kisah lama, tukar misi, cerita tak pernah kerikusi. Dari sampan ke haluan, melukanya sesat jalan. Timba ilmu jadi bekalan, sopan santun dikekalkan. Kunci lari, perlu lapar, tumpah dalam kelapa.